Apa cara kita nak bantu tubuh kita untuk buang ataupun pecahkan cairan batu karang yang ada dalam buah pinggang kita dengan lebih cepat? Saya faham siapa yang tengah ambil treatment daripada doktor, sila teruskan dengan betul-betul konsisten dan tapi dalam masa yang sama apa yang kita boleh buat tubuh kita untuk bantu. Jadi saya boleh share yang mana ada seorang pelanggan tu dia memang follow, memang selalu pergi dekat doktor, ambil satu produk yang doktor bagi, ubat semua guna, tapi dia tambah dengan suplemen tu sebab suplemen ni makanan, sebab hari-hari kita makan juga, betul tak? Kita makan kita nak apa? Kita nak juga fiber dia, protein dia, betul tak? Tu suplemen lah. Cuma dalam bentuk nasi lemak, betul kan? Ini dalam bentuk suplemen yang super selamat lah, yang bagus. So saya akan share dalam video ni, tapi sebelum tu siapa yang belum lagi follow dan subscribe, saya nak minta anda follow dan subscribe. So ini adalah makanan tambahan, makanan tambahan yang mana boleh bantu tubuh kita untuk orang kata tingkatkan kesihatan tubuh kita, tingkatkan kesihatan kita punya buah pinggang kita. So apa yang anda boleh ambil? Okay, yang pertama adalah sejenis herba, nama dia alfalfa. Alfalfa ni bantu untuk lancarkan, lawaskan especially pembuangan air kencing kan. Bantu untuk orang kata clearkan saluran darah kita daripada plak-plak. So kajian yang dibuat pada monyet, saintis buat kajian pada monyet, pengambilan yang berterusan konsisten, plak dekat bahagian dalam saluran darah tu dia menipis. Dia menipis kan. Jadi dia bantu untuk mudah kita nak buang batu karang tu kan. Jadi dah hancur, nanti dah pecah kan. Mudah untuk keluar, mudah untuk keluar. Jadi yang kedua ialah kalsium. Kalsium ni memang saintis dah buat kajian. Kalau tubuh kita tidak ada cukup kalsium, maka dia mudah untuk jadi batu karang. Tak ada cukup kalsium, dia mudah untuk jadi batu karang. Jadi kita kena ambil dos kalsium yang selamat. Yang kena dengan KKM, suggest kan, cukup untuk tubuh kita supaya elak penghasilan batu karang yang baru. Batu karang yang baru, batu karang kan, kalau siapa yang pergi GH lah kan, biasanya appointment tu lama lah kan, sebulan, 2 bulan baru dapat appointment. Jadi sebulan 2 bulan tu benda tu boleh jadi makin besar tak? Boleh, sebab kita makan kan, kita makan kolesterol, makan lemak, makan gula, boleh jadi makin besar. Jadi kita nak elak daripada penghasilan batu karang baru, dan kita nak benda tu keluar, nak benda tu hilang kan, kita kena maintain kalsium yang seimbang lah. Jadi kena amal galian suplemen kalsium. Yang ketiga ialah omega 3. Omega 3 ni kita faham omega 3 ni kerja dia adalah untuk bakar lemak, bakar kolesterol. Dibakar. So apa yang dibakar? Okey, batu karang kita tu antara komposisi dia adalah kolesterol. Kolesterol yang tumpat, yang dah keras kan, dan juga adalah benda-benda lain kan, asid dan sebagainya. Jadi bayangkan tubuh kita biasanya biasa-biasa je bakar kan, dia based on kita punya muscle apa semua bakar lah, kita nak pakai tenaga kan. Tapi bila kita ambil omega 3 ni kerja dia adalah untuk menaikkan tahap metabolisme dan dibantu untuk bakar lemak dalam tubuh kita lebih lama daripada biasa. Sebab tu orang nak kurus ambil omega 3. Tapi kalau orang dah kurus ambil omega 3, jangan bimbang sebab dia bakar lemak berlebihan saja. Kalau tak ada lemak berlebihan, dia akan pergi pada otot, dia akan kuatkan otot, kuatkan jantung, kuatkan kita punya otak. Jadi selain daripada bakar, dia bagus juga untuk anti radang. Anti radang, kita rasa senak, sakit kan, itu berlaku radang lah. Dia tajam kan, dia dah cocok kan, jadi merah. Takut lama-lama jadi jangkitan. Jadi kita tak nak lah kan sampai ada nanah. Memang berlaku macam tu. Boleh berlaku ke tahap itu. Dan especially mungkin ada yang ada masalah kecil manis kan. Jadi sel tu lambat sikit nak recover balik. Jadi perlu orang kata dari sudut pemakanan ni, kita perlu ambil benda yang sihat supaya sel kita tu cepat recover. Okay, dan last sekali saya cadangkan ialah polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia sangat powerful dari segi dia punya kadar baiki sel. Dia boleh bakar kadar baiki sel dia sangat tinggi. Dan dibantu juga anti radang. Dia anti radang cepat. Kalau kita senak, sakit ke kan, dia bantu untuk landaikan keradangan yang rendah, keradangan yang ringan dalam tempoh kurang 1 jam. Kurang 1 jam dia bantu untuk turunkan tahap keradangan. Maksudnya sel-sel kita tu bengkak, merah kan, dibantu untuk turunkan. Jadi legalah sikit sakit tu. Dan dia akan bantu cari benda-benda yang sel-sel yang tak normal dalam tubuh kita. Batu karang tak normal kan? Tak normal, dia bantu untuk cari dan selesaikan, baiki benda tu supaya benda tu
tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Itu adalah fungsi antioksidan yang tinggi, iaitu polyphenol blend. So macam mana nak dapatkan produk ni, macam mana nak pilih yang mana sesuai dengan bajet. So yang penting sekali, macam mana nak makan benda ni. Macam mana nak makan benda ni supaya dia boleh bagi kesan. Okey, insya-Allah dia memang akan bagi kesan, cuma setiap orang tak sama. Ada orang 2 bulan, ada orang sebulan, ada orang mungkin lebih lama, tapi perubahan tu insya-Allah memang ada. Sebab dia memang produk yang sangat kualiti lah, saya nak cakap. Memang sangat-sangat kualiti. So, nak dapatkan, nak tanya apa semua, boleh dapatkan dekat saya punya link bio. Boleh dapatkan dekat kalau tengok dekat TV, boleh terus WhatsApp lah. 019-394-9873, dan boleh check juga dekat link description pun ada juga link untuk terus hubungi kami di Ultimate Vitamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.